Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Petang ini saya cukup bersemangat apabila ahli MCW nombor 207 Mr. Jimmy Tiao Beng Tiong. Ini antara orang yang kalau dia datang ke pejabat MCW sentiasa memberi inspirasi anti rasuah. Matlamat hidup beliau cukup jelas, iaitu lawan rasuah sehabis-habisnya, lawan sampai mati. Ini individu yang saya kenali sejak mungkin 5 tahun lepas. Hari ini MCW keahlian terkini ialah 688 dan beliau ahli 207. Mungkin dah jadi ahli 5 tahun. Yes. Ya. Saya panggil beliau Mr. Jimmy saja. Abang Jimmy. Tadi dia masuk pun saya dah panggil dia abang. Ya. Umur dia masih muda, baru 71 tahun. Yes. Ya. Yes. Sweet 17. 17. Ya betul lah. 17 saja. Jadi hari ni kita nak mendengar daripada beliau kenapa rasuah ini musuh nombor 1 negara. Abang Jimmy. Pandangan saya ya. Saya baru-baru saya belajar dengan cikgu lah. Baru saya sedar, baru saya bangun tahu. Dulu saya pun saya punya topik macam saya punya story lah. Baru saya tahu saya ni politik dalam bidang politik lah. Saya ni idiot tau. I'm idiot in politik. Sebab apa? Cikgu pun cerita dengan dia punya sekolah member boleh lah. Dia cakap ini sebelum dia belajar dengan saya, dia cakap ini Apik ini betul-betul lah bodoh dan degil tentang bidang politik. Sebab apa? Dia selalu lawan dengan saya. Kita ingat kita tahu, kita sangat pandai, sepatutnya kita tak tahu. Kita saja lawan saja. Tapi lepas belajar dengan cikgu, cikgu kata, ini sekarang ini Apik sudah jadi apa tahu, genius dalam politik. Jadi dia bagi semua murid tahu, kalau ini orang sangat degil dan sangat bodoh, boleh jadi genius in politik, semua orang pun akan lebih pandai pada dia. Jadi seluruh Malaysia, semua orang sepatutnya genius. Cikgu kata. Tetapi lepas 30 tahun kehidupan dia sudah jadi banyak-banyak bidang yang terus sekali itu bidang politik lah. Betul-betul dia orang betul-betul jadi ini idiot, tapi dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab saya lah dulu. Sebab ini sekarang saya kawan suka sekarang tidak. Budi, hang kena balik rumah. Ampi kat meja panda, ambil stand tu dengan mic. Okey, boleh. Stop tu.